Antara cara untuk Melayu bersatu pada hari ini ialah dengan buang rasa takluk politik kepartian. Orang yang macam ni memang tak boleh buat sembang, tuan-tuan. Dia rasa dia je yang betul. Dan saya sendiri, apabila saya bercakap soal Melayu Islam, saya tak pernah cakap saya paling betul. Saya manusia biasa, banyak kelemahan. Saya perlukan orang lain untuk sama-sama berjuang. Sebab itu saya cakap dalam PAS tak semuanya malaikat dan dalam UMNO tak semuanya syaitan. Kita adalah manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Dan sampai bila kita nak bergaduh di saat musuh bersatu? Jadi kita kena buang sikap taksub politik melampau dan kita bersatu menuju matlamat yang sama, menuju agenda yang sama. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan ajak anda untuk buat video. Kita sebarkan kesedaran pentingnya Melayu bersatu.